Okey, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Sekarang ni saya berada dekat belakang mesin tester absorber ni untuk cek bunyi. Ini untuk test absorber. Tetapi hari ni saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang datang, yang ramai orang pakai, tapi bila bawa tu rasa macam kurang confident. Nak tahu kereta apa? Ini dia Toyota Harrier ZSU 60. Jadi model ni memang ramai orang pakai. So owner datang daripada Bangi, kami dekat Ampang KL, owner datang daripada Bangi. Datang, dia cakap bawa tak sedap. So saya masuk dekat tester mesin. Bila masuk dekat tester mesin ni, juga boleh nampak depan kiri 24, depan kanan 30, belakang kiri 30 dan belakang kanan 31. So bacaannya di atas 20. So sebab itulah ZSU 60 ni yang bawa Toyota Harrier ni, biasanya belakang tu akan rasa terhentak. So bila naik bumper tu dia akan tendang, cepat menendang kan. Jadi dengan bacaan macam tu, kami terus masuk dekat hoist, kami buka ke 4 batang. So you guys kena perhatikan betul-betul. Dengan bacaan macam tu tadi, you guys boleh tengok komen kami tekan macam mana punya lembut. Okay, kat sini you guys boleh nampak memang lembut. So selepas itu kami ambil sedikit masa untuk refurbishkan absorber ni kepada 40% stiffer. Jadi bila dah siap je absorber ni, saya minta foreman kami tekan semula. You guys nampak dekat sini, tekan memang payah, memang susah. Tetapi jangan risau, tidak akan hilangkan comfort kereta ni. Okay, selepas siap, saya ambil ZSU 60 ni, Harrier ni, saya pergi test. So bila saya test tu memang rasa agak padat, firm, rasa belakang tu tak rasa terhentak lagi dan tidak rasa berbuai-buai lagi. Jadi dengan bacaan macam tu, saya tak puas hati lagi. Saya nak masuk dekat tester mesin untuk dapatkan berapakah bacaan dia menyebabkan kereta ni rasa stable. So bila kita masuk, depan kiri 13, depan kanan 13, belakang kiri 15 dan belakang kanan 14. Barulah kereta ni jadi padu. Okay. So itu ada cerita untuk Toyota Harrier ZSU 60. So kepada you guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, macam mana nak book slot, macam mana nak tahu lebih details, nak tahu tentang harga, senang saja. You guys kena like, follow dan share video ni. Kemudian ataupun you guys boleh roger nombor yang dekat paparan skrin ni, iaitu 016-673-7696. Nombor saya, you guys boleh direct roger saya. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan saya mendoakan you guys dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.